Katanya dah semakin ramai yang terjangkit bang. Apa namanya bang? COVID. COVID. Ya. Risaulah saya bang. Ada negara sepadan dah tutup. Ada yang ada PKP tau bang. Aish, takut juga kalau sampai ke negara kita ni. Abang dah sampai dah, Ya. tapi tak ramai kes. Saya rasa mesti kerajaan buat sesuatu kan bang? Itulah. Ibarat mencegah lebih elok daripada merawat kan. Tapi saya risau anak-anak. Terutama Nisa tu. Ya, bisa. Kalau PKP, susah juga kita nak buat bisnes bang. Itulah. Tapi takkanlah kerajaan tak boleh nak bantu kita kan. Mesti dia akan buat sesuatu tu. InsyaAllah. Jangan takutlah. Semuanya bermula pada masa PKP. Virus tu memanglah semakin mengganas di seluruh dunia sekarang ni. Mama tak larat lah. Nisa demam ya? Kenapa tu? Abang, Nisa demam. Jomlah kita bawa dia orang pergi klinik. Okey. Awak bagi dia makan dulu. Saya pergi siap-siap. Okay. Nisa. Tak nak. Makan sikit ke sayang? Tak nak? Macam mana doktor? Tahu je lah sekarang ni, COVID makin teruk. Anak-anak puan disahkan positif COVID-19. Astaghfirullahalazim. Eloklah puan datang cepat ni. Saya syak. Puan dengan cik pun sama. Doktor, kami pun memang rasa tak sihat sangat ni. Tak apa, nanti ambil ubat. Kalau keadaan makin teruk, terus je ke hospital. Buat masa ni, masih di peringkat awal. Yang penting, jaga makan, banyakkan rest, makan ubat. Baiklah. Terima kasih doktor. Sementara itu, 2,451 kes baharu COVID-19 direkodkan hari ini menjadikan jumlah kumulatif kes positif 133,559 kes. Semua negeri merekodkan kes baharu dengan Selangor paling tinggi 564 kes, diikuti Sabah 409. Kes sembuh pula 1,401 kes, manakala 5 lagi kematian dilaporkan. Berikut data terkini COVID-19 diikuti kes positif harian mengikut negeri. Bagaikan jatuh ditimpa tangga, kami anak beranak disahkan COVID-19 dan terpaksa kuarantin selama 2 minggu. Yang paling aku risau, Nisa. Kerana dia autism. Langit nan cerah, terang cahaya, sejuk terasa, tenang bahagia, sinar mentari kian menjelma, tanda ceria, oh gembira. Tuhan, mengapa sembunyikan mentari, datang ribut yang melanda tanpa henti. Rupanya betapa indah sang pelangi yang mengganti. Dah beberapa bulan ni, tapi keadaan masih tak mereda. Adalah bantuan kerajaan, tapi kami masih tidak dapat mencukupi. Kami masih lagi tak boleh berniaga. Tiada sumber pendapatan. Abang? Abang nak pakai duit ke? Memang ada ke? Abang nak kena beli barang-barang pulang rumah.
Ini je yang ada, bang. Terima kasih. Cukuplah. Abang akan keluarkan duit IBR. Tak ada sumber lain tu, bang. Itulah. Dah buntu dah akal ni. Kita dah lah tak boleh nak ke mana-mana. Tak ada jalan. Tak tahu nak buat apa. Anak-anak macam mana? Dua okey je, bang. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Abang pergi dulu. Okey, bang. Baik-baik. Kena berniaga juga ni. Kalau tidak mati aku. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Aduh, apa pula ni? Allah. Allah Akbar. Apa ni? Sampai ada bau asap ni. Ush. Allahu Akbar. Asap apa pula ni? Allah. Bang? Kenapa? Lori tu teruk sangat dah. Tak boleh start ke? Taklah. Macam nak kena overhaul je. Macam mana kita tak ada duit? Itulah. Taklah, pening. Abang solat dulu. Ya. Aku tak pernah tengok abang susah macam ni. Aku tahu selain lori yang menjadi punca pendapatan, dia juga sudah keluarkan duit 2 kali EPF. Memanglah dia dapat moratorium, tapi semua tu menambahkan hutang yang sedia ada lagi. Langit nan cerah, terang cahaya, sejuk terasa, tenang bahagia, sinar mentari kian menjelma, tanda ceria, gembira. Tuhan, mengapa sembunyikan mentari? Datang ribut yang melanda tanpa henti. Rupanya betapa indah sang pelangi. Abang? Minum air je, bang. Tak je situ. Terima kasih. Ima. Abang dah tak tahu nak buat apa dah. Memang faham, bang. Memang pun tak tahu nak buat apa dah. Dah mati akal. Abang. Ambillah ni. Ambillah.
Dah banyak barang Imah kita gadai. Tak apalah abang. Dah habis PKP nanti, abang ambil balik InsyaAllah. Terima kasih. Minum abang. Thank you. Dalam kesukaran tu, Tuhan tu sangat adil. Suami aku tiba-tiba terpanggil untuk mengetahui tentang Mawib. Imah? Imah? Ada apa bang? Awak tahu tak pasal Mawib? Mawib? Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan kan? Yes, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, betul? Kenapa pula? Ni, cuba tengok ni. Nampak? Kalau ikutkan syarat, kita layak ni bang. Betul. So, esok abang akan cuba memohon. Macam mana bang? InsyaAllah, kita cuba. Tapi itulah, abang tak nak berharap sangat. Yelah, sekarang ni ramai orang susah kan? Yalah, Abang nak makan? boleh juga. Anak-anak mana? Senyap sunyi je. Ke atas. Diorang pun dah bosan duduk rumah. Yalah. Panggillah makan sekali. Ya? Yalah. Thank you. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwa. Astaghfirullahalazim alladzi la. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam. Ya Allah, Kau angkatlah malapetaka daripada hidup keluarga kami, Ya Allah. Dan permudahkanlah hidup kami, Ya Allah. Hanya kepadamu kami menyembah dan memohon pertolongan, Ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Ya Allah. Ya Allah, syukur. Alhamdulillah. Allah. Alhamdulillah, syukur ya Allah. Allah, Imah. Imah leganya, ya Allah. Kenapa bang? Tu, permohonan bantuan perniagaan kita tu dah lulus. Alhamdulillah. Ya Allah, ya Kamal. Alhamdulillah. Dia bagi 3,500 dulu. So, bolehlah kita buat modal perniagaan. Tu. Tapi abang ingat nak kena repair lori dulu. Lebih-lebih tu baru kita buat modal lah. Ya? Okey bang. Tengok. Sejak tu, abang tak pernah lagi menoleh ke belakang. Selepas lori dibaiki, kami mula berniaga semula di tapak lama kami. Perjalanan kehidupan keluarga kami dengan Mawib menjadi lebih manis apabila anak sulung kami Khairuddin ditawarkan tempat di PKOM, sebuah pengajian tinggi di bawah Mawib.
Berkat bantuan Mawib, perniagaan kami mencatat keuntungan berganda sehingga kami dapat mengubah berapa pekerja anak-anak asnaf. Saya Fatimah binti Mak Ilyas, suami saya Rosman Arifin. Kami di bawah syarikat Farus F&B and Trading. Kami di bawah usahawan Mawib dan keluarga kami adalah mempunyai anak 3 orang. Seorang lelaki dan 2 perempuan. Anak yang pertama Muhammad Khairuddin sekarang sambung belajar di Australia bahagian fisioterapi di bawah peneraju kelolaan lah. Dan anak yang kedua autism, sekarang berumur 23 tahun, bekerja di bawah syarikat Farus. Dan anak yang ketiga 15 tahun, tingkatan 3 lah untuk sekolah menengah. Syarikat Farus dia mempunyai perniagaan dari segi F&B yang mana kami di bawah menjalankan perniagaan kafe, kantin dan juga food truck. Sebelum ni kami banyak perniagaan bersama government, kerajaan tender dan juga private sector. So start food truck pada tahun 2016 dan pada 2019 kami stop perniagaan sebab PKP. So dalam masa PKP tu kami terpaksa menanggung hutang-hutang yang kami buat loan sebelum ni dan tak boleh diteruskan perniagaan dan kami terpaksa jual kedai, stopkan kita punya central kitchen dan sebab PKP lah. Dalam masa tak boleh nak meneruskan tu, kami buat pilihan untuk berjumpa dengan Mawib untuk dapatkan bantuan perniagaan. Dan kami diberi bantuan perniagaan sebanyak 3,500 dan dengan wang tersebut itulah kami dapat betulkan lori, hidupkan puspakom, hidupkan renew kita punya insurans, so, dapatlah bergerak. Dapat bergerak dan Kementerian Kesihatan offer Farus untuk buka food truck di PPV, pusat vaksin. 2 minggu selepas itu barulah kami dapat offer daripada Mawib untuk 6 bulan agihan makanan kepada asnaf. Selepas 6 bulan tu kami diberi offer lagi selama setahun untuk agihan makanan juga food truck lah sebagai usahawan food truck. Dari situlah kami dapat kumpulkan modal, kumpulkan semua sekali untuk bangun semula dan menjalankan balik perniagaan asal iaitu kafe, kantin dan catering. Harapan kepada Mawib tu agar bahagian pembangunan asnaf Mawib kan dia dapat beri lagi peluang kepada usahawan-usahawan asnaf yang lain. Peluang tu memang bukan senang nak dapat lah daripada Mawib benda tu kan. Cuma apabila kita dapat peluang tu, kita ambil aku kata apa, appreciate lah penghargaan yang sangat-sangat lah. So kita memanfaatkan apa yang diberi. Macam tu. Lepas tu terima kasih tu memang tak terhingga lah kepada pihak Mawib kan. Dengan sebab dia yang mulakan, dia yang faham keadaan kita, dia bagi peluang, so kita dapat teruskan semula sehinggalah sekarang Mawib masih lagi peluang kepada usahawan-usahawan dia. Terang cahaya, sejuk terasa.